Okay guys, so hari ni kita ada nak maintain balik. So itu hari pergi test drift. So kereta ni ada bocor sikit. So korang tanya, kereta apa bocor? Kereta ni Sekejap S13. So itu hari pergi test, buat video shoot kan. So kereta ni sampai je air bulat bocor. Tu lah setengah pening. Kenapa dia bocor, tiba-tiba bocor. Saya cek. Last tengok. Nah, nampak water jacket tu. Ini. Nampak ni water jacket kan. So ni ada 6. So kita akan tukar 6. So saya dah buka dah awal sikit. So turbo pun dah keluar. Turbo kat sini. And then manifold kat sini. So buka. So ni water jacket dia. Size 35. So sekarang nak ditukar. So kita buka keluar dulu. So cara dia senang je actually. Angkat screwdriver. So ni water jacket kan. Ni tepi ni, ketuk tepi dia pop, dia akan keluar. Dia macam shielding. So sekarang kita nak buka keluar lagi 1, 2, 3, 4, lagi 5. So buka lagi 5. And then kita tukar yang baru. Dan pasang balik. Dan tak ada bocor lah. So sekarang kita buka dulu. Tukar. Tengok boleh tak yang ni boleh tergantung tak bila saya buat kerja. So sekali lah tengok okey ke tak okey. So pasal susah, pasal sempit, lagi kamera pun tak tahu macam mana nak masuk. So jom kita buka water jacket. Alright, so semua dah buka. Ni dah buka. Ni lagi satu last. So sempit sikit. So saya tunjuk macam mana nak buka. Screwdriver and hammer. Itu je korang nak pakai. Dan lampu lah. So ya. Kat hujung-hujung tepi ni letak screwdriver, ketuk. Okay, nampak kan? Lepas ketuk dia akan keluar sikit. So ambil satu screwdriver, kiau daripada atas. Macam ni kiau. Tu kiau lah. And then keluar. So tada. So water jacket ni dah karat lah. So dia akan makan. Dia lubang lah. Dia akan start lubang kat sini lah. So dah keluar water jacket satu. Sekarang nak masukkan. So kalau ada abuk-abuk tu angkat keluar lah. Kalau tak boleh tak apa, nanti flushing kan. So semua dah siap. So kita pasang yang baru pula. Ok, ni water jacket baru. So dia size 35. So ambil box ni, aku rasa 22 Milwaukee dia. Dia ngam. So macam ni. So kita ambil gam, kain, telap lubang satu, contoh lah, sampel. Lepas tu saya buat semua. So kita ambil gam, ambil sikit. Alamak, keras pula gam, sial je. Ok, kita ambil gam sikit, taruh, pusingkan sikit cukup. And then sini pun sama, kita ambil gam sikit. Ni kita taruh kat water jacket macam ni. So sikit je, tak payah banyak-banyak pun. So nanti pun dia akan slide. Kita ambil box, ngam-ngam dia macam ni. Dan kita ketuk masuk. Sekejap. Dalam
Jatuh pula jaket. So jap, pasal dia sempit. Okey, nampak dah masuk flush tu. Dan ni ada gam lebih, kau pusing je lah. And then pop, cut. Siap. So nak buat lagi. Nanti saya dah buat, dah siap. Saya tunjuk orang siap ni position. Ni dah cun lah. So buat lagi 5. So tunggu jap. Okey, so guys, so aku dah pasang dah water jacket semua. Tengok, semua warna gold ni. So exhaust ada yang barang saya buka sikit pasal sempit tadi, nak ketuk susah sikit. So semua dah pasang. So sekarang kita nak pasang manifold balik semua, taruh gasket, masuk, and then siap. So sekarang jom kita masuk exhaust manifold dulu. Masuk exhaust manifold, and then turbo. So sikit-sikit barang lah. So jom kita masukkan. Okey, so gasket dulu. So ni gasket dia. Sekejap lah saya kira gasket dia. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Ai, 3. 3. So tak boleh. Sepatutnya 3, 3. 2, 3. Jatuh lah. Tak ada pun. So kena buka lah. So 3 keping gasket. 1 mana 2. Kau boleh tanya dia ni, cek tengok. Tanya dulu, cek tengok. Tu. Tu. Yes, Kevin. Try lah tanya tengok dia. Ada nombor dia? Tak, kau Google lah, Google Dr. Dino. So, okay, so gasket 3-3, so dia rata lah. Tapi ni mana Putra? Jalan Putra Perdana. Ni betul lah. Doktor tak, ni Dino. Jalan Putra Perdana. Ni Dr. Dino. Dia ada. Alright, jom masuk. Berat ni. Sabar je lah. Susah sikit.
Berat gila. Alright. Panas. Tu pasal bawah dia ada satu dua skru tu. Sempit gila. Menipu tu. Cari kedai lain. Cari kedai lain dia nak kau tune motor. Nanti saya tunjuk dua skru tu. Susah siap. Sangkut kawan. Nanti aku pasang, datang balik. So, tunggu sekejap. Okay. So, aku dah pasang lah. Skru dah ikat. So, ni skru dia semua dah ikat. Susah tu yang ni kat bawah ni. Ini susah. Ini pun susah. Ini ada dua. Ini ada lagi. Paling susah. Dia rapat. Macam ni bawah. Rapat gila. So, memang kena masuk tangan lah. So ini dah siap. So sekarang kita masuk turbo pula. Masuk turbo. Alright. Tak tahu nampak tak nampak. So masuk turbo pun berat gila. Turbo, masuk turbo. Tak boleh dapat POV apa. Aku bawa GoPro. So masuk ni pipe. Okay. Dan dia punya V-band clamp dia. Okey. Jatuh sikit. So, jom kita tengok. Panas guys, panas. So, turbo pun dah masuk. So, plan pun dah masuk. So, ni ikat. Yang ikat ni. Yang ni je. Ada satu pipe ni. Turbo ada head. Dia pakai aluminium. So, aku kena buat. Ni pipe dia. Ni pipe dia. So, dia dekat sini dah. Mana side? Sini side ke sana side?
Ni. Sekejap. Nampak? Dia dah koyak. Nampak? Dia dah koyak kan. So ni kena tukar pada hose macam ni lah. Braided. So dulu dia pakai aluminium, so kita akan tukar hose macam ni braided. So senang nak ikat, kalau apa-apa pun kita tukar hose. Yang ni susah pasal aluminium, kena cari aluminium. So tu je. Nanti nak pasang exhaust tadi, exhaust belakang, pasang balik clip, dan kita cari hose ni. Cari hose. So hose ni lah. So kita tukar hose ni. Sorry, panas. So ini aluminium, kita pergi kepada getah. So ini dia tak boleh flex. Yang ni dia boleh flex. Lagi apa-apa pun ni boleh tukar, kepala boleh pakai balik. Ni mahal, ni murah, tapi ni kita tahan. Tu beza. So dah pasang skru sikit, and then kita datang balik. Okay, kejap. Alright, so kita dah siap pasang semua barang. So pipe pun kita pasang braided, dan sini pun dah pasang besi tu. Alright, so kita dah pasang, aku dah pasang dah pipe air satu. So kita tak pakai aluminium dah. Yang ni yang lama ni. So ini aku dah buang, so kita pakai yang ni. So aku dah order daripada Shopee pun sampai. So temporary kita pasang ni. Kita pasang ni, exhaust pun dah pasang, semua dah pasang, semua check, semua tak bocor. So air pun dah pasang. So semua dah check, semua cun. So kita nak kena test tu. So lepas ni next tak tahu bila kita nak drift, kita akan test lah. So semua kita dah cun dah, semua dah okey. So tengok macam mana. The next kita drift, tengok video. Mungkin saya akan rakam sikit, tengok kereta okey ke tak okey. So macam sekarang semua cun, semua dah siap, semua dah pasang, ikat, cuma kena test je. So kereta ni siap. Next nak pergi ke kereta 86 GT86, nak buat suspension sikit. So nak tinggikan balik belakang tu, pasal rendah sangat. Exhaust pun dia dah kat bawah dah. So kena tinggikan balik, and then kita buat slow sikit-sikit set up balik kereta kita. Lepas ni 86 ni memang banyak barang kena buat. So untuk S30 ni cuma make up je lah. Ada yang skirt depan, so nampak dia tak ada lip depan, and then dia punya sayap tu, and then belakang tu sekali. Itu je kita kena buat lah. Dua barang je untuk kereta ni. So kereta ni untuk sekarang siap. Dan korang tengok nanti ada buat sikit-sikit ke, ada track ke, nanti kita set up kat track. And then 86 next lah kita akan buat next. So jangan lupa subscribe, like video ni, komen sikit, tolonglah subscribe. Tahun ni 10k pun cukup lah. Thank you guys and support. See you on the next.